Penggunaan AI kini menjadi pemangkin baru kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputra untuk kekal berdaya saing. Bukan sekadar mempercepat operasi, AI membantu usahawan menembusi pasaran lebih luas dengan kos lebih rendah. Arif Abdul Rani ada kupasannya. Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama antara yang membimbing ahli mereka memanfaatkan teknologi bagi memodernkan perniagaan. Malaysia merupakan pengguna aktif media sosial. Jadi apabila kita sinergi dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini, sudah tentu ia menjadikan produk atau perkhidmatan yang ingin ditawarkan itu lebih menarik, lebih memberi daya penarik yang lebih tinggi, disebabkan senario keusahawanan ataupun jualan itu di atas talian itu lebih banyak membantu. AI kini melangkaui pemasaran digital termasuk penghasilan kandungan, analisis data pelanggan dan automasi perniagaan. Dengan AI kita dapat menjimatkan banyak kos dan kita boleh menggunakan dia. Ada juga aplikasi yang kita boleh gunakan secara percuma. Selain menjimatkan kos, AI turut membantu usahawan bertindak lebih pantas dan tepat berdasarkan data pelanggan. Selepas kita menggunakan AI, kita dapat menganalisi trend pelanggan-pelanggan kita dan juga kita dapat bergerak dengan lebih pantas. Kita boleh menjawab jawapan pelanggan-pelanggan dengan lebih tepat dan lebih pantas. Jadi dia banyak membantu kita dan meningkatkan kita punya prestasi dan juga operasi perniagaan. Dalam bidang jahitan atau fashion ni betul-betul memanfaatkan AI. Sebenarnya kami bukan sahaja boleh grow bisnes tu sendiri, malah kami juga boleh berada setanding dengan pasaran luar. Penggunaan AI nyata berupaya mengukuhkan kedudukan usahawan tempatan di peringkat global. AI jadi rakan inovasi, usahawan Bumiputra, pacu ekonomi. Arif Abdul Rani, RTM.